Assalamualaikum, selamat petang. Jumpa lagi hari ni. Alhamdulillah, hari ni Cik Su bersama dengan insan hebat, insan istimewa yang dah lama dah dengan Cik Su. Okey. Jadi hari ni kita nak berkenalan dengan anak syurga kita. Yang bersama dengan Cik Su ni nama apa ni hari ni? Saya Muhammad Irfan Hadi bin Abdullah, 16 tahun. Oh, 16 tahun. Hadi seronok ke bila datang dekat kat bengkel Al-Azad ni? Seronok. Apa yang Hadi buat bila datang dekat Al-Azad ni, dekat bengkel? Kita boleh belajar macam-macam hal. Macam-macam hal nah. Okey, tapi macam kebanyakan yang Hadi buat di sini, Hadi buat apa tu? Macam Hadi banyak fokus buat apa sebab di sini di Al-Azad ni difahamkan kita ada pelbagai aktiviti craft. Kita ada clay, kita ada ikat celup, kita ada ecoprint, ada batik, kan, ada anyaman rotan, ada orang kata apa, ada tempurung. Jadi Hadi banyak buat apa tu Hadi? Kita buat apa, fish magnet. Oh, fish magnet. Daripada tempurung lah. Daripada Okey, jadi Hadi buat sendiri ke macam mana? Boleh cerita sikit dah di proses macam buat tempurung fish magnet ni? Susah ke, senang ke, kan? Siapa yang duk ketuk-ketuk tu? Siapa yang bersihkan? Macam tu. Kita dan apa kawan-kawan lain lah. Contoh Umak bersihkan. Okey. Apa kita saya duk ketuk. Tu berasal dari apa, fish magnet berasal dari tempurung, sebiji tempurung. Kita bersihkan dalam apa, kulit, tu isi nyok dalam tu. Lepas kita ketuk, kita buat saiz dia macam ni. Tu kita buat ketuk-ketuk, tu kita bersihkan. Lepas jadilah macam ni. Maksudnya lepas dah kita dah bersih, maksudnya kita dah melalui proses daripada tempurung sebiji tu, kita dah bersihkan, bentukkan apa semua kan. Jadi kita kena bersih lagi sekali, bagi dia licin. And lepas tu baru kita melalui proses decoration lah. Dekor dia mengikut cita rasa. Tapi saya fahamkan kita juga, Cik Su fahamkan ada juga kita bagi customer sendiri buat dekor lah. Betul. Seronok tak customer? Seronok. Cik Su nak panggil apa? Muhammad Irfan ke Hadi ke, nak bagi panggil apa ni nama manja? Dua-dua boleh. Panggil Irfan boleh, Hadi pun boleh. Okey, Hadi. Sepanjang masa Hadi pergi macam event ke apa kan, bila customer buat dekor sendiri, dia seronok tak? Dia happy tak? Happy nah. Yang duk buat tu selalu budak-budak ke orang dewasa ke budak-budak duk buat, orang dewasa pun buat? Budak-budak buat dengan orang dewasa. Wow, seronok kan? Bila kita dapat tolong depa buat, lepas tu depa bawa balik barang yang depa buat tu, Adi rasa macam mana hati tu? Entahlah nak kata. Adi rasa seronok tak? Gembira. Mestilah kita rasa gembira sebab kita boleh membantu depa bawa balik barang yang depa buat sendiri. Dan yang penting kita dalam proses tu, maksudnya Hadi dalam proses ketuk benda tu, jadi kita rasa bestnya kan, barang kita ni pun orang bawa balik. Okey Hadi, Cik Su nak tanya, selain daripada ni macam ada nampak macam nama-nama tulisan tu, siapa yang nak buat nama-nama tu semua tu? Pakai apa? Laser. Kita pakai laser. Apa, Aizat yang buat. Lepas tu ada Hadi tolong ke apa, macam mana? Tolong. Maksudnya kalau macam Aizat tak sempat ataupun tak ni, Hadi dah tahu macam mana nak guna laser tu lah. Okey. Okey. Jadi itulah. Jadi yang dekor ni pakai apa tu Hadi? Pakai apa, dia nampak macam benda apa tu atas tu? Rempah rantus. Rempah ratus. Lepas tu rempah ratus dengan apa lagi tu? Ada kulit siput. Kulit siput. Oh, maksudnya ikut suka orang nak tempel apa atas tu. Betul. Tu dia. Okey, ikut cita rasa sendiri. Okey, nampak tak hari ni Cik Su berkongsi dengan Hadi apa yang Hadi dapat, apa yang Hadi rasa. Jadi Hadi melalui proses di mana daripada proses awal pembuatan sehingga
ending. Maksudnya sampai benda tu dibeli dan dibawa balik oleh pelanggan, Hadi dah merasai jenis tu. Inilah kita cakap, kita bukan cerita pasal fridge magnet, tetapi kita menceritakan tempurung yang telah mungkin tak ada nilai bagi orang lain, mungkin dibuang, tetapi kita jadikan tempurung itu dia produk kelestarian, jadikan produk yang ada nilai dia, dan paling penting kita sama-sama menjaga alam sekitar. Kita guna balik barang yang dah terbuang untuk jadikan produk yang ada nilai, ada kualiti dia. Okey, untuk hari ini Cik Su dan Hadi minta diri dulu. Terima kasih, bye.